Pernah tak korang rasa nak bercuti tapi nak bebas daripada kesibukan bandar? Jadi, jom kita bersama dengan saya camping 3 hari 2 malam dekat Kalen Nusuk di Jeli, Kelantan. Semua barang dah settle. Jom kita bergerak ke Kalen Nusuk, Jeli. Okey, perjalanan saya daripada rumah untuk sampai ke sini lebih kurang sejam lebih juga. Tapi apa-apa pun, saya nak set up dulu kamera kejap. Jom kita tengok, saya set up kejap. Lepas tu saya nak posting, saya nak buat review di sekitar Kalen Nusuk ni. Apa yang special yang ada dekat Kalen Nusuk? Jom, saya nak set up kamera kejap. Lepas penat lelah setup, ini adalah view dia. Mari saya belanja sikit apa yang ada. Meja camping untuk lepak-lepak, minum-minum. Lepas tu, ini adalah set peralatan dapur, boleh masak-masak. Ini merupakan view dalaman kemah dia. Saya suka kemah ni sebab dia besar. Sebab kita nak bercuti dengan family. Saiz kemah ni, kalau korang nak tahu, saiz dia 420 cm kali 280 cm. Okey, saya dah set up saya punya kamera. Lepas tu, jom kita tengok view-view sekitar Kalen Nusuk ni. Ini adalah jalan masuk ke Kalen Nusuk campsite. Siapa-siapa yang datang dekat sini, tolong jaga kebersihan sama-sama. Bila nak masuk je dekat sini, saya disambut dengan satu kemah ni. Cantik juga setup dia. Jadi, siapa-siapa yang nak datang camping dekat Kalen Nusuk ni, korang digalakkan untuk call, booking dulu sebelum datang. Sebabnya dekat sini merupakan salah satu spot yang hot juga di kalangan geng-geng camping. Masa saya datang ni, tapak camping yang ada dekat Kalen Nusuk ni full. Semua diisi oleh geng-geng camping. Okey, jadi sekarang ni kita nak bagi jalan di sebuah kemah habis kita ni Black Dog. Kita tengok daripada luar, dia buka. Mula-mula ingat dia main kelo lah. Sebab dia pasal apa? Shelter. Macam shelter dome lah kita tengok. Rupa-rupanya dia set up dia apa. Mari kita tengok, nak review kejap. Ni habis kita nama apa weh? Arif. Arif. Arif mana weh? Dari Tanah Merah. Tanah Merah. Ha tu dia. Mari kita tengok dia punya set up dia habis Arif kita ni. Okey, kemah ni Black Dog. Yang depan ni dome, shelter dome yang dalam Black Dog. Yang belakang ni dia punya room tank dia sambung dengan dome ni. Saya lupa kos dia. Yang room dia ni dalam 600. Lepas tu dome ni saya ingat dalam 800, 700 macam tu lah. Setahun yang lepas saya beli. Ni nak camping ni sebenarnya suka-suka je. Tengok member-member kata. Tengok member-member yang update media sosial semua. Kata seronok juga kata. Lepas tu try lah beli satu cukup lengkap komplit. Baru start camping 2023 start. Di antara yang saya suka dekat Kalen Nusuk ni adalah tapak campsite dia lah. Tapak kemah dia. Jadi geng-geng yang pakai kemah besar-besar macam Payung T-Rex, cottage ataupun geng-geng yang pakai tent apa semua tu, yang pakai kemah besar-besar tu juga sesuai untuk mari dekat sini sebab tapak kemah dia luar-luar dan besar-besar. Lepas tu dekat Kalen Nusuk ni juga siapa-siapa nak mari camping tapi tak say bawa kemah ataupun tak pandai nak set up, jangan rusing. Sebabnya dekat Kalen Nusuk ni dia ada kemah untuk disewa. Saya tanya owner tadi, Abah, dia kata harga bermula daripada 100 riyal
sehingga 150. Ada harga 100, ada harga 120 dan ada harga 150. Itu mengikut saiz kemah. Tahu tak harga tapak kemah dekat Kuala Nusuk ni berapa? Harga tapak kemah dia, owner kata harga adalah seikhlas hati masing-masing. Zaman sekarang ni masih ada lagi owner tapak campsite yang tidak letak harga. Cuma siapa-siapa yang nak menggunakan plat point, yang tu kena bayar cash RM5. Tengok kau air jernih. Tak sabarlah nak mandi. Tapi saya nak pergi tukar pakaian sekejap. Semua mari round-round je dulu. Apa lagi? Dah settle tukar pakaian, masa untuk kita main air. Air jernih, boh. Dah air dia jernih, boh. Jadi lelah ni kita nak cari etok. Sini bunyi kata ada etok. Jom kita try gagal etok. Hup. Air dia. Berapa tu? Ada etok. Tengok etok. Nampak etok di Kuala Nusuk ni, Sungai Rio ni. Kita Sungai Rio dia ada etok. Jadi boleh mari cari etok, boleh rebus. Semua hai. Main pasir ke? Buat rumah. Buat rumah. Okey. Kita tengok orang kita cari etok. Berapa butir semua boleh? Air ni. Okey. Banyak ni. Boleh banyak ni etok. Oh, tu dia. Boleh gula. Okey, meh. Saya nak tunjuk etok. Etok kita cari tadi, ni masuk dah ni. Cari tak lama pun, cari sebentar aja sebabnya ialah sebab kita nak buat rasa-rasa je. Meh tengok ni, menu etok cari di Kuala Nusuk. Ni dia menu katak segera. Katak segera aja. Etok ni sebenarnya saya cari berapa biji je. Yang banyak ni anak-anak saya dan geng-geng dia cari. Lepas tu wife saya masak untuk dia orang makan sama-sama. Kuala Nusuk ni dia ada dua. Dia ada Kuala Nusuk 1 dan Kuala Nusuk 2. Kita dah tengok macam mana view Kuala Nusuk 1. Apa pun, jom kita tengok macam mana view keadaan Kuala Nusuk 2 pula. Kita jalan sikit, exercise daripada Kuala Nusuk 1 tadi. Dan saya tengah jalan lagi ke Kuala Nusuk 2. Nampak dah ni.
Okey, lepas pada kita main air apa semua tadi, kita naik nak makan dulu. Menu-menu semua ni hot wife saya masuk. Alhamdulillah, terima kasih my wife. Nasi, daging, apa ni? Kicap, sambal belacan, telur goreng, ikan goreng, ada dengan ulai lagi. Okey kakak, adik baca doa sikit. Kita nak makan nasi sama-sama. Amin. Okey, jom kita makan sama-sama. Ambil dulu lauk yang paling dekat sekali. Alright, jom tengok sikitlah lauk dekat. Okey, baik. Ambil ikan sikit. Okey, tu ni. Untuk camping pada kali ni dekat Kuala Nusuk, kita mari 4 family semua. 4 family. Okey, family saya dan wife dan anak-anak. Lepas tu ni dia family Andy bersama dengan anak-anak, wife dia. Lepas tu family Manik dan juga family Imam, tak kenal lagi nama. Imam juga daripada Masjid Pasir Tumbuh. Terima kasih kerana menonton video saya sampai di sini je dulu video saya. Ingat travelling lah agar kau tahu betapa indahnya dunia ini. Dan jangan lupa like dan juga subscribe my channel.